Hari tu aku buat video pasal cerita Sinister and ada yang komen suruh aku tengok cerita Evil Dead sebab cerita ni lagi seram. So hari ni aku pun tengoklah cerita Evil Dead ni yang versi tahun 2013 and ternyata dia punya seram tu memang kurang ajar. Cerita ni mengisahkan pasal 5 orang sekawan ni pergi dekat satu kabin dekat dalam hutan ni. Tujuan asal diorang adalah untuk tolong salah seorang daripada kawan diorang ni pulih daripada ketagihan. Malam yang diorang sampai tu, salah seorang daripada diorang ni ada terhidu bau pelik. So bila diorang check dekat basement kabin tu, diorang ada jumpa satu tempat yang macam orang buat ritual and diorang jumpa satu buku pelik dekat situ. Yang aku geram masalahnya, dekat buku tu dah terang-terang tulis jangan baca. Kau baca juga. Dah tak pasal-pasal kau seru benda lah tu keluar. Tak, dari situlah nightmare diorang ni bermula. Lepas seorang kena rasuk. Aku bukanlah peminat cerita seram, tapi apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya practical effect tu nampak real gila. Darah, potong kiri semua nampak hidup. And dia punya gore tu memang tak boleh nak bawa bincang. Ada satu scene tu aku terpaksa pause sebab aku memang loi gila sampai nak muntah. Sound design dia pun power, bukan sebab kuat tapi sebab sound tu memang disturbing gila. Situation tu tengah senyap, dia tiba-tiba ada bunyi halus. Alamak. Cuma ada satu benda yang aku tak faham, kenapa orang lain yang seru tapi orang lain yang kena rasuk. Kalau korang tahu, cuba korang komen. Aku serius nak tahu. Kalau korang nak layan cerita ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Tapi nasihat aku, jangan layan cerita ni sorang-sorang, especially waktu malam.